Kalau simpan dalam gap, okey tak cikgu? Cakap based on pengalaman peribadi, saya dah simpan dekat gap ni bukan setahun dua. Ini dah masuk tahun yang kelima. Saya menabung di akaun emas gap. Kalau tuan-puan nak tahu, antara kelebihan bila kita menabung di akaun emas gap ni, yang pertama, simpanan dekat sini free. Tak ada cas simpanan. Maksudnya tuan-puan nak simpan berapa lama pun dalam ni, Public Gold tidak akan cas apa-apa. Yang kedua, tuan-puan boleh simpan bila-bila masa. Dia tak ada komitmen bulanan. Jadi kalau tuan-puan nak tambah, sehari nak tambah sekali, sehari nak tambah 3 kali, sehari nak tambah 10 kali pun tak ada masalah. Tapi kalau cakap sebulan tu tak nak simpan, tak apa, tak ada masalah. Maksudnya simpanan kat sini bebas. Dan yang paling penting, tuan-puan dekat akaun gap ni senang. Kalaulah contoh tuan-puan ada duit, tak perlu nak pergi kedai emas, nak pergi beli emas dekat mana-mana, tak perlu. Buka je akaun emas gap ni, tambah dan direct boleh tengok berapa gram dekat sini. Dan emas di dalam akaun gap ni kita boleh keluarkan fizikal. Kalau tuan-puan nak tahu dekat depan ni, majoriti adalah emas yang saya keluarkan daripada akaun emas gap. Contohnya yang 10 dinar ni tuan-puan. 10 dinar ni masa saya belajar dulu, masa baru-baru kerja, mana ada duit nak beli 10 dinar ni. Harga lebih kurang pada ketika tu belasan ribu. Jadi macam mana saya nak dapat juga 10 dinar walaupun saya tak ada cash lebih kurang 12 ke 13 ribu pada ketika tu? Cara dia, saya menabung dekat sini lah. Saya cukupkan emas di sini supaya emas tu ada lebih daripada 42.5 gram. Bila ada contohlah ada 45 gram. So saya decide lah keluarkan, tolak emas daripada akaun ni dan saya keluarkan fizikal 10 dinar. Jadi itu antara kelebihan bila kita mula menabung di dalam akaun emas gap. Jadi siapa-siapa yang nak menabung di bawah bimbingan Cikgu Ridwan, nampak beg biru dekat bawah ni, tekan dan isi. Nanti saya akan bantu.